kita dididik oleh agama supaya tidak boros. Kalau kita boros, kita langgar perintah Tuhan. Kita diajar supaya tidak bakhil, tidak kedekut. Kalau kita kedekut, kita langgar perintah Tuhan. Artinya samalah dengan syaitan. Syaitan kerja dia itu sajalah. Nak langgar, nak melawan perintah-perintah Allah. Melawan arus. Bila Tuhan kata berbelanja secara sederhana, dia akan boros. Kalau dia berbelanja bila Tuhan kata belanja secara sederhana, dia pula bakhil. Ini yang jadi rakan syaitan tadi. Dari keterangan Al-Quran ini jelas kepada kita bahawa kemewahan yang dikecapi oleh sesebuah negara, katakanlah negara kita ini termasuk dalam negara yang sudah dianggap bermewah-mewahan. Sebenarnya mewah ini dia boleh melalaikan kita kalau kita tidak berhati-hati. Mewah boleh mengalpakan masyarakat sehingga menjadi lupa daratan. Ya. Dari penjelasan Al-Quran, beberapa ayat yang kita baca tadi, bahawa kita umat Islam perlu menekankan aspek penting dalam pengurusan keuangan, iaitu kena berbelanja secara jimat cermat, berbelanja secara berhemah. Secara cermat, secara berhemah ini artinya tidak ada pembaziran. Keburukan, padah buruk pasti akan berlaku kepada mana-mana masyarakat, mana-mana individu yang kalau bersikap boros. Begitu juga sebaliknya kalau bersikap kedekut. Langkah berjimat cermat ini artinya kita boleh faham dituntut oleh agama, dituntut oleh Islam. Dalam lebih-lebih lagi dalam apa itu yang kita sebut sebagai krisis ekonomi, krisis jatuh nilai harga mata wang, dan kemerosotan saham dan macam-macam lagi lah. Tetapi langkah berjimat ini sebenarnya bukan memilih waktu gawat, ekonomi gawat saja maka kita kata kita perlu berjimat. Waktu inflasi kita kata kita perlu berjimat. Tidak. Sebenarnya berjimat, belanja, berhemah ini tuntutan agama dalam semua suasana. Kalau kita dikurniakan keadaan yang senang sekalipun, kita kena berbelanja secara sederhana. Maknanya dalam suasana mana sekalipun Islam melarang kita berbelanja boros. Kita dilarang berbelanja secara pembaziran. Kita dilarang berbelanja secara melampau. Kita perlu kawal, ya, pengawasan yang ketat dalam diri kita ini. Jangan sampai kita berbelanja menurut nafsu. Inilah yang Nabi Yusuf alaihissalam yang dilantik sebagai menteri untuk menyusun ekonomi Mesir untuk jangka yang begitu lama, ya, sampai dalam Al-Quran kata ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Kata Nabi Yusuf, lantiklah saya menjadi bendaharawan ataupun menteri keuangan kepada negara Mesir, kerana saya inni hafizun, ada kemahiran untuk menjaga dan ada ilmu pengetahuan yang luas dalam ekonomi. Itu Al-Quran menjelaskan Nabi Yusuf alaihissalam seorang yang berkeahlian dalam masalah pengurusan keuangan, ekonomi, perancangan, pertanian dan logistik pada masa itu. Jadi oleh kerana itu kita perlu jaga perkara ini. Sallallahu alaihi
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada lagi soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, apakah pertimbangan atau penilaian yang patut dilakukan dalam pengurusan perbelanjaan? Diharap Datuk dapat memberi penjelasan sepenuhnya berhubung dengan soalan ini. Untuk menentukan, memberi pertimbangan serta penilaian terhadap sesuatu pengurusan perbelanjaan, perkara manakah yang perlu didahulukan terhadap sebahagian yang lain, perkara mana yang perlu dikemudiankan, perkara mana yang perlu diletakkan dalam urutan terawal. Ini semua kita kena belajar, ya. Meletakkan sesuatu pada kedudukannya dengan sewajarnya, sama ada dilihat dari segi hukum, itu kena tahu. Dari segi nilai kita kena tahu, dan dari segi pelaksanaannya. Sesuatu yang tidak penting tidak didahulukan melebihi sesuatu yang lebih penting. Ya, sesuatu yang penting tidak didahulukan melebihi sesuatu yang lebih penting. Sesuatu yang kecil tidak perlu diperbesarkan, sesuatu yang penting tidak boleh diabaikan. Itu kita kena ingat kaedahnya. Pada asasnya, bahawa nilai hukum pelaksanaan beban tanggungjawab menurut Islam adalah berbeza antara satu dengan yang lain. Semuanya tidak berada pada satu tahap. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pokok, ada yang ranting, ada yang menjadi rukun, ada yang menjadi pelengkap. Ini persoalan yang kita kurang memberi perhatian. Padahal perkara ini hanya pelengkap. Kita beri keutamaan. Yang rukun, kita tak jadikan keutamaan. Dalam persoalan mengenai pengurusan keuangan ini, peranan penting yang perlu kita beri perhatian ialah pertimbangan antara maslahah, antara manfaat, ya, manfaat, faedah dan kebaikan. Memberi pertimbangan antara berbagai bentuk keburukan. Kalau kita belanja ini, keburukannya apa? Kemudaratannya apa? Kejahatannya apa?